Baru-baru ni kami terima satu WhatsApp dari seseorang iaitu calon dalam Tijana Dok Mai. So, calon ni cakap dia rasa macam agak tidak selesa apabila terlalu ramai sangat calon yang approach dia and chatting dengan dia, yang nak berkenalan dengan dia. So, itu rezeki lah, betul tak? Rezeki bila kita join portal Tijana Dok Mai ni, ramai yang nak approach kita, ramai yang nak mendekati kita. Janganlah anda yang tak ada orang approach rasa macam kecewa pula. Kalau orang tak approach anda, anda yang kena approach orang, kan? Jadi tak apa, orang tak approach anda, anda aktif bagi salam kepada mereka, calon-calon dalam Tijana Dok Mai ni. Tapi kalau ramai calon sekalipun yang berkenan dengan kita, yang nak dengan kita, cuma saya nak pesan sikit lah, kalau tak anda akan rugi. Yang pertama sekali, kena pandailah buat saringan. Jangan beri masa terlalu lama kepada seseorang untuk sekadar bersembang kosong. Kena ada target lah, bila masa untuk sembang kosong, bila masa untuk berkenalan secara serius. Yang kedua, kena tahu niat masing-masing, jelas dengan niat masing-masing untuk mencari jodoh. So, target betul-betul untuk cari jodoh, bukan untuk sekadar berkawan. Yang ketiga, kalau ramai yang nak approach kita tapi lambat bagi respons bila kita bertanya, dia nampak macam tak berapa nak serius tu, berhati-hatilah. Makna kata anda kena berpada-padalah. Ramai approach sekalipun, tapi anda kena bijak dalam mengurus calon-calon yang ada. InsyaAllah kepada yang ramai approach tu satu rezeki. Bersyukurlah ramai yang suka kat kita tu. Tapi yang tak ada orang nak approach, kita yang approach orang. Mana dah tahu dengan usaha kita yang sekali klik, yang sekali je kita message, itu adalah jodoh kita. Jadi semoga anda yang tengah struggle mencari jodoh tu, cepat-cepatlah usaha kat dalam Tijana. Lagipun dalam data kami, selepas raya ni lagi ramai yang sedang mencari jodoh. Manalah tahu anda selit-selit dalam Tijana Dok Mai tu, jumpa jodoh anda. Dan juga puasa raya tahun depan dah tak payah lagi nak single-single, boleh raya dengan pasangan masing-masing.